kalaulah menang satu hari nanti kan, dia takkan adalah kerajaan madani, kerajaan kalau tak ada. Dia memang kerajaan Malaysia lah kan. Dia tak ada salam-salam ni. Cita-cita saya ialah untuk mengharamkan muka ahli politik dekat billboard. Termasuk juga saya cukup benci budaya sambut menyambut ni. Jangan angkat fail aku ke apa. Yang itu pun tak boleh buat. Kemudian Assalamualaikum. Salam sejahtera. Waktu ni lah jelajah bersama di Johor. Saya tak boleh terima lah. Betul lah. Tengok lah. Ini mengenai Madani. Dia daripada awal dia tak setuju dengan apa inilah Madani yang dimulakan oleh Anwar Ibrahim apabila mengangkat Sumpah menjadi Perdana Menteri. So Madani kerajaan Madani segala macam lah. Itu satu nama besar oleh kerajaan inilah Anwar Ibrahim. Dan macam-macam lah Madani ni. Kita tahulah Pah Hadi Awang menghentam kawan-kawan Madani itu, Madani apa semua, penipu apa semua. Rafizi dia tak berkenan. Dia tak pernah sebut Madani dalam ucapannya. Dia tak pernah. Bayangkan seorang menteri kabinet yang berada dalam kabinet Anwar Ibrahim. Bayangkan kalau ada orang sini yang tak nak mengikut apa yang kerajaan putuskan. Bagaimana boleh? Bagaimana kalau seorang ketua Anwar Ibrahim sebagai seorang Perdana Menteri, seorang presiden parti nak mengadap seorang manusia yang ada watak sebegini rupa, yang cuba nak berlain daripada orang, yang cuba tak nak mengikut apa yang kerajaan nak laksanakan, dasar-dasar. jadi kalaulah bersama nanti akan menang, kalaulah menang satu hari nanti kan, dia takkan adalah kerajaan madani, kerajaan kalau tak ada. Dia memang kerajaan Malaysia lah kan. Dia tak ada salam-salam ni. Saya salah satu sebab saya boleh kongsi lah. Salah satu sebab yang ada lah orang duk cucuk cakap Rafizi ni kurang hajar, dia tak hormat dengan Perdana Menteri. Sebab perasan tak, saya tak pernah sebut salam madani. Saya Assalamualaikum lah. Ini salam. Lepas tu surat Boleh ke? Boleh ke? saya ke apa semua tak ada. Madani ni ataupun program yang saya buat tak ada. Madani itu ke apa semua dia inisiatif pendapatan rakyat, nak tolong rakyat kan. Jadi saya tengok betul budaya yang pasal budaya angkat beg, budaya bersalaman. Bagaimana boleh ada orang seperti rupa sangat mementingkan form over substance. Itu betul-betul perlu dipecahkan. Sebab itu rakyat lama-lama jadi benci. Kerajaan bertukar ganti hanya kerana kamu naik, satu Malaysia nak kena bertukar. Letterhead kena tukar, billboard kena tukar dan lain-lain kan. sama lah kau tengok tu apa dasar dia bersama rakyat, wawasan rakyat. Inilah sama lah yang kau buat tu Rafizi. Kau ada hak Islam Hadari lah, apa Madani lah apa. Biasalah satu Malaysia lah. Wawasan Malaysia, wawasan 2020 itu dasar kerajaan. Apa masalah? Betul tak? Kemudian sama jugalah soal kalau pembawaan ni, soal billboard semua ni. Saya tak bincang dengan Nick semua lah, tapi cita-cita saya ialah untuk mengharamkan muka ahli politik dekat billboard. Sebab saya pernah jadi orang biasa. Saya pernah yang tak terlibat politik ni kan. Saya balik kerja, aku menyampah gila ada muka politik. Elok kau jadi orang biasa lah Rafizi. Kau bukan orang politik. Politician kat situ. Saya tak kisahlah dia ahli politik mana. Saya tak suka. Sebab saya rasa you have your job, I have my job. Aduh. Dan you makan gaji dengan kami, kita dah bayar gaji you. You buatlah kerja you. Yang kau pergi ambil duit kerajaan, pergi letak muka dulu lagi lah. Aku duduk kampar, muka Zuraida tiap-tiap hari kat situ kan. So benda-benda macam itu saya rasa sangat penting to set the tone daripada awal supaya orang tahu bahawa it's substance over form. Penjimatan itu jangan hanya sebut jimat tapi duk bazir buat program semua ni kan. Betul lah. Nampak macam stresnya. Inilah macai dia. Kau pun nampak perbezaan kepimpinan
Rafizi dengan Nik Nazmi jauh sangat. Nik Nazmi ni nampak macam takut-takut, yes man, cakap pun berlapik-lapik. Mana boleh satu parti dikawal oleh seorang, dialah segala-galanya. Percayalah macam saya cakap siapa-siapa yang mengikuti yang cuba nak mengambil contohnya mengenai jawatan-jawatan dalam parti bersama ni nak jadi calon saya rasa tak akan mampu. Kita tahu politik ni kadang politik orang yang vokal bercakap, orang seperti di SA apa semua dah jadi ahli. Tak percaya, tak lama mereka tak mampu nak berhadapan dengan Rafizi. Saya tak tahulah, orang ada pengalaman bila ada mesyuarat meeting dia, tak ada siapa yang boleh menentang dia, yang nak boleh pandangan yang berbeza dengan dia. Dia dah set apa kena follow aku. Sebab itu dalam Menteri Ekonomi, orang yang ni macam-macam dia lah. Game chai itu macam dia, ikut dia, orang dah boleh ikut style dia. Tapi tak boleh lah dalam kajian. Sebab itu dalam kabinet kita lihat bagaimana banyak kali dia cerita pasal Padlina Sidik yang tak tahu buat kerja, tak tahu menguruskan kementerian. Bayangkan dia cerita pasal amanah Sani Hamlan, amanah tu pasal Luqman Adam, Akmal Saleh, semua bagi dia akan kononnya lah mesti dedahkan, mesti terus terang. Marah Anwar Ibrahim tak tegur Akmal Saleh. Ini watak-watak ni dalam politik kau tak boleh survive. Okey, kita politik ni banyak berpolitik, banyak cuba mengelakkan, menjaga hati. Rafizi tak boleh. Dia kena terus terang. Kau tak suka, kau mesti bagi tahu. Nanti bila orang bagi tahu kau, kau melenting. Dia duk ingat dia ni perfect. Hakikatnya dia ni ego. Nilai dia pun tak besar mana pun. Tapi duk perasan besar sangat. Termasuk juga saya cukup benci budaya sambut menyambut ni. Nampak tak? Dia membazirkan masa orang. Aduh. Menteri nak datang kena ada 30 orang sambut. Saya okey dia tak suka. Bayangkan kalau kita dalam situasi pemimpin luar negara tu lah. Saya nak kongsikan balik video ni. Aku bila cerita pasal Rafizi, aku panas lah, betul lah. Kita lihat bagaimana PMX disambut. Kalau ada Perdana Menteri kita pada ketika ini menggantikan Anwar Ibrahim sebagai Rafizi, dia nak cakap apa? Jangan buat macam ni. Saya tak suka ni. Sambut-sambut berbagai nak cakap goodbye kepada Anwar Ibrahim di Jepun ni. Saya cukup benci budaya sambut menyambut ni. Betul. Dia membazirkan masa orang. Menteri nak datang kena ada 30 orang sambut. Tak payah sampai pegawai ni sampai 7-8 tunggu. Nampak? Itu bagaimana rakyat Jepun menyambut ketibaan dan juga pelepasan Anwar Ibrahim sewaktu dia pergi Jepun ni. Kita naklah watak-watak macam ni. Bayangkan. Nampak ni. Ni satu lagi. Awal kan jadi menteri, saya dah beritahu dekat aku. Kalau beg pun saya tak boleh angkat, tak payah jadi menteri lah. Saya angkat beg saya sendirilah. Jangan angkat file aku ke apa. Yang itu pun tak boleh buat. Kemudian Betul. Orang lagi datang besar cerita. Bayangkan kalau dia bawa 2 file masuk pergi mesyuarat. Kiri kanan beg dia, file besar. Jangan bawa, aku bawa lagi. Nampak tak? Kau angkat dia. Tapi itulah nampak betul lah, minta maaf lah geng-geng PG ni. Apa benda ni semua? Watak apa ni? Nampak betul lah.